Tutorial penggunaan chatbot Beka OKU. Pertama, scan QR code yang diberikan. Seterusnya, sign up menggunakan Gmail bagi pengguna baru, tetapi bagi pengguna lama yang biasa menggunakan ChatGPT, anda hanya perlu sign in menggunakan Gmail yang biasa digunakan. Seterusnya, log masuk semula dengan menggunakan QR code yang diberikan. Di paparan utama, pilih menu dari pilihan yang disediakan. Sebagai contoh, bantu saya mencari latihan atau kemahiran. Pilih pilihan bahasa yang hendak digunakan. Seterusnya, berikan maklumat yang diminta. Sebagai contoh, OKU pembelajaran, kemahiran jahitan dan lokasi Kuala Lumpur. Chatbot akan menyediakan maklumat berdasarkan butiran yang dimasukkan. Klik pada maklumat lanjut untuk ke website yang menyediakan latihan dan kemahiran yang dikehendaki. Anda boleh terus memohon di laman web yang diberikan.